Alhamdulillah. Setelah kita bersarapan pagi tadi, kita solat subuh dan perjalanan kita ramai lebih kurang 26 jemaah-jemaah yang nak naik ke kabel car. Jadi alhamdulillah kita sampai di kawasan kabel car ni. Jadi apa nak tahu perjalanan kat sana, kita nak tengok macam mana rupa kabel car tu. Jom kita masuk ke dalam. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita tengah naik kabel car daripada Taif. Okay, ni jemaah kita orang. Ni Haji Ismail. Okay, kita akan turun. Saya akan tunjukkan video-video ke bawah, turun bawah lah. Okay. Alhamdulillah, hari ni saya dapat pengalaman bakar sate. Tapi ni bukan sate-sate biasa. Sate unta. Nampak? Sate unta. Okey, harga satu batang RM30. Lebih kurang dua batang RM30 satu set. Tapi kalau nak beli satu batang harga dia RM27. RM27. Bayangkan sate unta ni. Jadi kita pun dah order. Nak tahu sedap tak sedap, kita tengok, kita rasa. Saya nak rasa dengan Aiman tempat ni. Sedap tak sedap?